Kalau korang nak membuka something yang pedas-pedas tapi something yang sangat simple, saya cadangkan korang buat sambal ayam. Sambal ayam ni kita buat pedas sikit. Ayam kita goreng garing-garing, makan dengan nasi putih dengan kicap pun best. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, kita salurkan ayam ni dengan serbuk kunyit. Kalau korang suka letakkan sedikit rempah kari, lepas tu kita gorengkan dia. Mula-mula kita akan gorengkan ayam kita. Ada yang tanya saya macam mana nak kurangkan hanyir ayam dan bila goreng tak meletup-letup. Saya nak bagi satu tips yang korang boleh praktikkan dekat dapur. Korang ambil je 1 kalori absorb kitchen towel. Kita dab-dabkan kita punya ayam. Bila kita keringkan sedikit dengan tisu ni, kita akan kurangkan air dan lendir ayam. Jadi akan kurangkan hanyir dan kurangkan meletup-letup bila goreng nanti. Korang letakkan 1 sudu serbuk kunyit, 1 sudu serbuk kari daging dan juga sedikit garam. Lepas tu korang gaulkan ni sampailah dia sekata. Kemudian korang boleh panaskan minyak dan kita gorengkan kita punya ayam. Sementara tunggu ayam masak, kita kisarkan dalam 2 genggam cili kering, dalam 2 biji bawang besar merah, 4 ulas bawang putih dan juga 2 inci halia. Kemudian korang boleh masukkan sedikit saja air dan korang kisar macam biasa. Kemudian kita tengok balik kita punya ayam. Korang boleh balik-balikkan dia. Sementara tunggu masak, korang boleh ambil Scott Calorie Absorb Kitchen Towel dan letakkan di atas pinggan. Untuk pengetahuan korang, Scott Calorie Absorb Kitchen Towel ni menyerap hingga 127 kilokalori. Kalau korang nak kurangkan pengambilan kalori dalam ayam goreng, korang boleh try Scott Calorie Absorb Kitchen Towel. Baki minyak tadi korang tumiskan dalam 2 batang serai. Kemudian kita boleh masukkan kita punya bahan kisar kita tadi. Lepas tu korang masukkan dalam 2 sudu besar gula. Kita nak bagi caramelize kita punya sambal. Sebelum korang boleh masukkan dalam 1 sudu kecil asam jawa dan juga sedikit saja air. Lepas tu kita sambung masak sampai dia betul-betul pecah minyak. Sebelum kita masukkan garam dan juga perasa. Lepas tu korang boleh masukkan kita punya ayam yang telah kita goreng tadi. Gaul sambal dengan ayam goreng tu sampai menyaluti semua. Sebelum kita masukkan kita punya daun limau purut. Jadi nak bagi wangi dia. Kemudian kita masukkan irisan bawang merah. Gaul dia sampai dia sekata. Dah siap korang boleh makan dengan nasi putih. Jangan lupa untuk dapatkan Scott Calorie Absorb Kitchen Towel. Dan jangan lupa untuk try resipi ni untuk berbuka. Selamat cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.